Cubaan cek suara, cubaan cek suara, cubaan cek suara. Assalatu wassalam, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan menjelmani, Ramadan maghfirah, betapa keberkatannya. Ramadan beribadah, duduk beristighfar. Ramadan berdosa, bulan kemuliaan yang dikurniakan ini. Biarkan berkatnya berlalu sia-sia saja. Dia hadir bagai air bah membasuhi kaki dunia. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta. Dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Hati gembira, pintu terbuka, rahmat Allah yang Maha
Ramadan Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka seperti ketibaan orang yang kita cinta dengan ucapan ahlan wa sahlan marhaban ya Ramadan. Hati gembira, pintu terbuka, rahmat Allah yang maha besar. Kabut, bulan Ramadan kian berjumpa dan bulan Syaban kian mengganti kita. Jadi saya nak tanya rekan-rekan saya sekalian, adakah kalian masih ingat ni lafaz niat puasa? InsyaAllah, Alhamdulillah. Akan tetapi, adakah kalian juga masih mengingati lafaz niat puasa? Syukur, Alhamdulillah. Jadi boleh tak sama-sama kita menyanyikan lafaz niat puasa beramai-ramai? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, mari sama-sama kita nyanyikan bersama-sama. Nawaitu sawarin al-adari fadli Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala sahadir aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sawarin al-adari fadli Ramadan berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bermakna berbanding tahun-tahun sebelum ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.